Coklat ni RM6 je, tapi sumpah rasa macam air Cadbury tu. Weh, aku teringin lah nak minum hot chocolate dekat Paris. Tapi macam tak ada cukup duit je. Kalau kat sini ada tak? Ha, ada. Aku tahu satu tempat. Jap, tutup mata dulu. Tutup mata. Okey, jom. Ha, ni lah tempat dia. Wow! Little White Cafe. Coklat. Cantiknya. Ha, ni yang kita order. Okey, yang ni kita ada order mushroom asparagus scramble. Tengok telur dia gebu-gebu je. Jom kita rasa. Telur dia rasa creamy. Dia ada sausage juga. So tak adalah rasa kosong. And dia punya hint of mushroom tu buat dia rasa earthy sikit. Okay, ni kita ada coffee Boygia. First time tak dengar. Dekat atas ni dia ada orange zest and a bit of cinnamon. Dia, kopi dia tak rasa kuat sangat pun sebab ada cream kat atas, and then rasa cinnamon tu subtle je sebab dia sprinkle kat atas, and then rasa orange juga, like refreshing sikit. So dia macam kombinasi. Korang kena cuba. This is Olio asparagus spaghetti. Nampak menarik kan? Tengok ni, panas-panas lagi. Dia ada rasa hint of garlic sikit. Dia tak creamy, so korang boleh makan banyak-banyak. And dia ada chicken strips. Ni kita ada order Cajun chicken breast. This is the chicken grill and dia ni Cajun punya sauce. So jom kita rasa pedas ke tak. Ayam dia ni, walaupun dia grill, tak rasa kering tau. Tak pedas pun, pedas-pedas manja je. And dia rasa so smoky sikit. This one Jamaican chicken. Jom kita rasa. Dia sama je macam Cajun chicken tadi. Dia ada mashed potato juga. Yang ni dia rasa macam ayam barbecue. Kalau korang suka yang rasa smoky-smoky macam gitu, baik korang ambil yang ni. Dia punya pedas rasa macam black pepper sauce. So ni recommended untuk siapa yang suka spicy. Tadi ingat kan nak pergi overseas kan minum hot chocolate. Macam acah-acah feeling kat Paris kan minum hot chocolate. Tapi kat Bangi pun ada. So jom kita try. Ada marshmallow kat atas. Coklat ni RM6 je, tapi sumpah rasa macam air Cadbury tu. Rasa feeling macam kat Paris. Kalau korang teringin, datanglah sini, murah je and sedap. Okay, yang ni kita ada batik indulgence. So dia ada 3 layer. Cake batik, cheese and dia punya coklat. Jom kita rasa. Memang sedap guys. Dia punya coklat tak manis sangat pun. And dia rasa balance bila campur dengan dia punya cheese tu. Ni pecan pie. Ha, nampak menarik kan? Dia punya pecan kat atas tu ada sebiji-sebiji dia bagi. Siapa yang peminat kacang tu, korang boleh cuba yang ni. Okay, yang ni